Assalamualaikum. Jumpa lagi kita hari ni. Aku baru dapat ada orang forward kat aku satu video ni berkenaan dengan satu jejaka yang suam-suam kuku lah muka dia pun. Taklah handsome sangat kan. Dia kata aku anjing. Dia ni suka duk cerita pasal hutan tau. Sebab dia nak bagi tahu orang lah dia jurulatih hutan yang terhandal seantero Malaya lah tu kan. Aku duk tengok channel dia juga ada kat duk tengok lah. Dia ni cerita pasal teknik-teknik duduk dalam hutan ni macam mana. So aku pun respect lah juga dia kan, pasal dia berkongsi pengalaman dia kan jadi jurulatih hutan ni kan. Askar kan. Tiba-tiba ada satu netizen dia petik nama aku. Dia kata apa pandangan tuan tentang Jebat ni diajak berdebat dengan ZRA. Dia kata anjing kalau menyalak bukit takkan ke mana. Dia kata aku anjing ke apa? Ni Barwa ni dia nak kena maki dengan aku ke apa? Tanya kat dia nak kena maki dengan aku. ZRA tu kena dengan aku pun koyak mengelupo, siap panggil gangster Brickfield lah apa semua aku dengar kata. Koyak. Ini kan muka dia suam-suam kuku askar penjen ni. Alah, kau nak cerita pasal hutan, kau cerita je lah pasal hutan. Kau jangan sentuh influencer yang famous macam aku ni. Aku follower aku ramai tau. Kalau aku taruh kau nanti, kau larat nak adab ke? Engkau tu main Facebook, muka anak, bini, tok, nenek semua letak kat Facebook. Kalau orang maki kau sebab bodoh kau, nanti anak bini kau semua murung kan? Tahu tak? So, kalau kau rasa kau pandai, tu kau punya pasal. Orang tak kacau kau. Aku kenal kau pun tidak tu. Sembang pasal hutan, kau seorang je pandai pasal hutan ke? Aku masuk Selain River, keluar Pahang lah. 2 orang je. Dekat seminggu duduk hutan. Survive sendiri je. Faham tak ni? So aku nasihatkan kau, jangan maki-maki orang. Anjing lah apalah semua. ZRA tu kena aku pun murung koyak tu. Frotila wayang kan. Memang mula-mula orang kecam aku, tapi lama-lama orang dah nampak dah memang wayang pun. Hari ni ramai orang jumpa aku. Jebat sorry lah, hari tu aku melatah. Tak apalah, itu hari bodoh kau. Sekarang kan dah pandai kan. Aku tak pergi berdebat dengan ZRA bukan pasal apa. Pasal pertama dia orang tua. Kalau dia berdebat dengan aku kalah, apa jadi kat muka dia? Betul tak? Orang Melayu kita ni dia suka melaga-lagakan orang. Pergilah berdebat. Aku tak berdebat. Pasal apa? Buat apa berdebat? Faham tak? Aku tak berdebat. Kalau kau rasa kau betul, tu kau punya pasal. Aku bercakap, kau bercakap. Masyarakat menilai siapa betul, siapa tak betul. Aku tak perlukan kau bersetuju dengan aku. Sebab kau mati-mati mesti takkan bersetuju dengan aku punya, sebab aku bantai kau. Sama juga si bodoh Piang duk cerita pasal hutan ni. Siapa? Pegawai kan aku dengar kata dia kan. Dia cerita pasal kepakaran dia dalam hutan, teknik, taktik kan. Tapi aku nak tanya kat dia, teknik, taktik main media sosial ni kau tahu tak? Kalau tak cukup tahu, jangan main media sosial ni nak sentuh-sentuh orang. Nanti aku maki kau sekarang, jadi sotong kau terang. Kalau kau rasa mental kau macam batu, kena maki pun tak apa, kau petik nama aku, kau tengok aku maki kau macam ni. So, aku tak cari pasal dengan kau. Kau jangan cari pasal dengan aku. Aku ni kepala batu je tau. Kau tak puas hati, kau main jumpa aku, petik-petik nama aku punya bapuk. Tu apa hal? Kau ingat kau jurulatih hutan, ramai kenalan. Kau je ramai kenalan, aku tak ada kenalan. Aduh, aku pun tak tahu pasal apa orang duk dengki sangat dengan aku ni kan. Heran kan? Mainlah jumpa aku kan. Kalau dah kau terror sangat, main jumpa aku. Alah, cerita pasal hutan boleh lah kan. Tu pun banyak dia cerita pasal hutan tu bukan betul pun. Ada yang tak betul juga. Dia cerita tu teori je, praktikal tak laku. Kalau buat betul-betul, kalau berdepan dengan keadaan sebenar, tak laku cara dia tu. Faham? So nasihat aku kepada Mamat, aku dulu tak nak lah panggil dia yang bukan-bukan. Sebab apa? Aku respect dia. Sebab dia buat hal dia je, dia tak kacau orang kan. Tapi bila dia kena provoke dengan netizen, kaitkan nama Jebat, dia melatah panggil aku anjing.
bermakna dia bodoh lah. Dia bodoh lah. Netizen provoke, lepas tu dia hentam aku. Nanti nak kena maki dia tau, bukan netizen. Aku kalau maki orang kan tak ada sempadan tau. Pasal apa? Kau maki aku pun bukan minta izin aku pun kan. Bukan ada tanya aku pun. Terus maki je kan. So kalau aku maki kau nanti, sampai ketuk nenek, mak, bapak kau, anak kau apa semua aku korek baru keluar aku maki. Larat ke kau nak adab aku ni? So kerana mulut badan binasa tau. So nasihat aku nak main media sosial, jangan sentuh orang-orang famous ni. Pasal apa? Dia ada pengikut dia. Dan tak ada sebab pun kau nak sentuh dia. Jebat ni pernah tak betul ke? Cuba tengok sejarah Jebat. Dia ni dilihat tak betul pada awalnya, dia betul kemudian. Kalau dia kena kecam, kena bantai ke apa di awal, akhirnya orang sedar, betul kata Jebat. Itu sejarah aku tak pernah tak betul. Aku tak pernah kantoi lagi tersalah. Tak ada lagi. Setakat ni lah. Sebab apa yang aku cakap tu adalah benda yang straightforward dan benda yang sangat jelas untuk masyarakat nak faham. Cuma bila masyarakat melihat menggunakan emosi, tak gunakan otak, memang dia nampak aku salah. Nanti dia duduk seorang-seorang dia fikir, betul lah Jebat cakap. Aku macam tu. So nasihat aku kepada Mamat hak duk sembang pakar hutan ni, kau duduk hutan kawan dengan beruk lagi bagus lah. Tak payah duduk sibuk kat Jebat, panggil orang anjing lah apa semua kan. Sekarang aku mimpi mak engkau yang buat engkau pakai air mani anjing jiran, kau lah macam mana? Sebab muka kau aku tengok macam anjing. Okay? Sambut lah kalau berani video aku ni. Tak cukup berani nak sambut video ni, kau mesej aku. Nombor telefon aku bersepak kat media sosial. WhatsApp lah aku kalau berani. ZRA apa? ZRA dah koyak dah dengan Jebat. Flotilla pun dah koyak dah. Kan? Faham? Dia nak kata aku muka kotak kasut ke apa, kasut lantak kat dia. Yang penting sekarang rakyat dan masyarakat nampak apa yang Jebat cerita pasal Flotilla tu betul, wayang. Betul tak? So kau nak samakan aku dengan ZRA ke? ZRA tu dengan aku jarak langit dengan bumi punya mentality tau. Ini realistik punya mentality. Dekat hati kosongnya ada Tuhan je. Tahu, dunia semua letak kat tangan. Sebab tu orang kecam Jebat, mengata kat Jebat, aku tak koyak punya. Pasal hati aku mana ada benda lain melainkan ada Tuhan je. Tahu? So kalau kau tu hati penuh dengan sayang dunia, sayang bini, sayang harta lah apalah semua, kau hati-hati. Nanti aku bantai kau nanti tak bersisa. So nasihat aku, kau betulkan balik kau punya statement tu. Jangan duk panggil orang anjing apa semua. Kalau dah kau kata Jebat tu tak betul, kau panggil orang anjing tu betul tak mana pula? Faham tak? Kau suka duduk hutan, aku tak panggil kau babi pun dah cukup bagus lah tu. So pergilah canang merata lagi, cari pasal. So hidup berakal, mati jangan berantu, dan kalau boleh jangan bodoh macam Mamat ni. Kan? Dah elok buat channel, masyarakat suka tengok channel kau, lah kali kena bodoh dengan Jebat kau. Channel kau boleh jadi channel bodoh tau kalau kena bantai dengan Jebat. Jangan main. So jangan cari pasal dengan orang. Apa kawan kau semua level-level malaikat ke? Kita ni kalau kenal orang, berkawan, dia ada kawan kita ni spesies ni. Kepelbagaian ni mesti ada. Apa kawan kau semua betul ke? Tak ada yang salah, tak ada yang buruk. So jangan tua kat IC je, bodoh macam budak-budak. Cakap elok sikit. Anjing. Aku bukan anjing, aku manusia. Kau duduk dalam hutan lama sangat tu pasal kau tak kenal mana satu orang, mana satu anjing. Bangang, pergi belajar, cukur misai bagi kemas sikit, janggut kemas sikit, muka tu bubuh lotion sikit, bagi cerah sikit. Jangan duduk hitam menjarang tu. So fikir-fikirkan. Sekian, wassalam.